Pada tahun 1957, ahli jawatankuasa Persatuan Pertanian Hortikultur Malaya Maha, Encik M. Hudson telah membuka zoo kecil di pameran tahunan Maha. Orang ramai ketika itu sangat menyukainya dan idea untuk membina sebuah zoo yang sesuai mula dirancang. Kerajaan Persekutuan telah memilih suatu tempat di Ulu Klang, jaraknya lebih kurang 6 km dari Kuala Lumpur. Lokasi yang dipilih berada di tengah-tengah kehijauan sangat sesuai untuk sebuah zoo. Pada 14 November 1963, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman telah membuka secara rasmi zoo ini kepada orang ramai. Sejak itu, zoo ini telah berusaha untuk menjadi taman zoologi terulung dengan pendekatan berasaskan sains terhadap pengurusan hidupan liar, pendidikan, latihan dan penyelidikan mengenai pelbagai spesies haiwan dan tumbuhan. Zoo ini secara beransur-ansur meningkatkan jumlah pameran berkonsep terbuka dengan tujuan memberi ruang yang luas dan kebebasan kepada haiwan untuk bergerak sambil membenarkan pelawat melihat haiwan itu dari dekat di habitat mereka.
Zoo negara kini mempamerkan konsep zoo terbuka dengan 90% haiwan ditempatkan di kandang terbuka yang luas dengan hiasan laman yang bersesuaian dengan persekitaran asalnya. Ia merangkumi keluasan 110 ekar dan terdapat kira-kira 4,000 jenis haiwan terdiri daripada 400 spesies mamalia, burung, reptilia, amfibia dan ikan. Zoo negara juga dikenali sebagai zoo di rimba kerana tumbuh-tumbuhan hijau yang mengelilingi kawasan ini. Salah satu keunikan di zoo negara ialah terdapat lebih 100 spesies burung dari seluruh dunia. Taman burung di zoo ini juga merupakan rumah kepada aneka jenis burung yang terbang bebas.